Kak, nak bontot kak? Kau nak apa? Nak hati? Ha? Kau tak ada hati ke? Hati perut? Bang, nak tanya. Bontot ada bontot. Apa senyum-senyum eh? Alamak, oi nak promo, nak review eh. Nak bontot. Senyum nak gambar pula. Kenal ke? Dah 3 kali dah dia ambil. Oh, dah 3 kali. Ha, apa dia? Bukan. Bukan. Mana sama? Tu dia memang ramai tiap kali baru buka penuh tu. Kalau pergi pasar malam Kapur Semabuk, korang kena beli ayam goreng Man yang legend ni. Ha, dah berpuluh tahun lah berniaga jual ayam goreng. Oh, acik ke main lah bini ni. Okay, ni harga dia murah-murah je. RM1, RM2, RM3. Yang paling besar RM7 rangka. Ni nasi ayam berapa? Harga? Ayam 6 je, murah-murah. RM6 je. Bukan main besar. Mana nak dapat? Penuh ha. Kenyang sampai malam makan. Apa tu menu ha? Apa tu menu ha? Yang ni dulu jual kondok, tiba-tiba jual ayam pula. Ayam ada tight dengan drumstick je. Sebab semua orang suka makan tu je kan. Oh, ni bontot ayam, tongkeng ayam, jantung. Ni jantung ke cik? Pedal. Oh, pedal. Ada leher ayam, rangka ayam. Kak, saya nak ambil gambar boleh? Kakak ni cantik lah. Geramnya saya. Ha. Kau tunggu apa? Aduh, Hati. Kau tahan lebih kau. Hati. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ayam hohen. Halak. Oh, kita dari kecil makan ni kan. Sedap. Apa dia? RM1 je jual. Bila nak kaya Jiman? Oh, sedekah. Bagusnya warna ni. Dia mengamuk dekat Zulkifli. Sebab Zulkifli nak bakar pokok pisang ni. Zulkifli tu abang dia. Abang dia bapak aku. Tak berhenti orang ha. Okey, kita dah bungkus banyak dah ayam goreng. Tengok promote sikit. Ha. Singgah. Tu je layak kau. Tikman, promote sikit, promote kedai sini cepat. Cepatlah orang nak promote ni. Kalau tak kena bayar RM10,000 ni. Hey, Tikman. Apalah Cikman ni, tak pandai promote lah. Ya, dia malu. Owner dia pemalu. Datanglah. Okey, kat pasar malam Semabuk, Teluk Emas. Dengan apa? Seduyung. Dah lah, Papa Roger.